Tiba-tiba ada orang yang dia tak jumpa masa dia jumpa saya lepas saya sebelum saya pergi PhD, lepas pergi PhD baru jumpa balik. Betul dia kata, dulu bukan kau solat letak tangan atas dada? Sekarang tak dah. Aku letak atas dada lagi. Bagi tahu dulu. So, saya beritahu kat dia, saya kata, tu dulu lah. Sekarang dah tukar ijtihad. Dia pun tengok atas bawah. Macam tu boleh? Boleh lah. Sebab kita berubah ijtihad. Bukankah Imam Syafi'i juga berubah ijtihad? Ada mazhab baru, ada mazhab lama. So kita dalam isu mencari kebenaran dalam agama, jangan malu. Bila berubah, bagi tahu berubah. Baik. Masuk masjid dengan kaki kanan. Ini pun sunnah juga. Okey. Daripada Syaddad Abu Talhah katanya, saya mendengar Muawiyah ibn Qurah membaca hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia berkata, Anas kata, daripada sunnah apabila kamu masuk ke dalam masjid, kamu mulakan dengan kaki kanan. Apabila kamu keluar, kamu mulakan dengan kaki kiri. Baihaqi kata, hadis ini Syaddad bertafarrud dan dia tak kuat. Dia bukan perawi yang kuat. Hadis tadi ni kan riwayat Syaddad kan. Syaddad riwayat pada Muawiyah. Syaddad tu sendiri bermasalah. Maka riwayat itu dhaif. Tetapi Al-Hakim menilai dia sahih. Macam mana sahih pula? Baihaqi kata dhaif, Hakim kata sahih. So sekarang kita ada dua pandangan. Az-Zahabi pun setuju dengan Al-Hakim. Zahabi kata sahih. Sekarang Hakim kata sahih, Baihaqi kata dhaif. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Kami tunggu ustaz. Orang mengaji hadis, bila berlaku percanggahan macam ni, mereka akan nilai hujah. Cari sebab. Al-Hakim masa nilai sahih, dia tak bagi sebab. Ini sahih gitu Zahabi pun setuju Tapi bila kita tengok Baihaqi punya pandangan, Baihaqi ada letak sebab. Dia kata, hadis ni tak kuat. Kerana Syaddad tu tidak kuat, dan Syaddad tu bersendiri dalam riwayat daripada Muawiyah. Sedangkan anak murid Muawiyah ni bukan Syaddad aja, ramai lagi. Dan dia bukanlah seorang perawi yang melazimi Muawiyah. Maka sebab itu, pendapat yang kata dhaif tu nampak lebih kuat. Kerana ada bukti. Maka kita pilih yang tu lah. Bukan sahaja nak pergi dhaif ke hadis, tak. Ada sebab. Kita jangan salah faham Bila orang kata dhaif, bukan suka nak pergi dhaif kan. Baihaqi dulu. Kau nak kecam Baihaqi. Kalau berani